Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sampai kepada latih diri 2.1D, iaitu pada muka surat 37 matematik tekan 1. Okey, jadi pada soalannya, dengan menggunakan kaedah yang sesuai, cari faktor sembunyi terbesar bagi setiap senarai nombor yang berikut. Jadi untuk mencari faktor sembunyi terbesar ni ada beberapa cara. Okey, jadi untuk 3 soalan pertama ni cikgu akan tunjuk cara yang berlainan. Jadi itu sama dengan muka surat 36, contoh yang diberikan. Jadi satu adalah kaedah menyenarai faktor sepunya. Okey, jadi kita senaraikan faktor sepunya bagi 24 dan 48. Jadi faktor untuk 24. Okey, jadi kita buat cara darab lah. 1 darab 24, 2 darab 12, 3 darab 8, 4 darab 6. Jadi faktor-faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Jadi untuk cari faktor yang sama sepunya dengan 48, kita cuma daripada senarai ini tengok nombor 48 ni boleh bahagi dengan nombor mana. Jadi boleh bahagi 1, boleh bahagi 2, boleh bahagi 3. Kalau kamu tak pasti, guna kalkulator. Ini zaman kalkulator. Ini 48 bagi 4 pun boleh, bagi 6 pun boleh, bagi 8 pun boleh, bagi 12 pun boleh, bagi 24 pun boleh. Okey? Jadi antara banyak-banyak ni, yang mana besar? Jadi kita kata faktor sepunya terbesar. Okey, terbesar ialah 24. Yang terbesar. Okey. Untuk soalan B, kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Jadi kaedah pembahagian berulang ni, kita bahagi 18 dan 54 dengan nombor yang kedua-duanya boleh bahagi. Jadi kita bahagi, contohnya kita tak tahu boleh bahagi besar-besar, kita bahagi yang kecil saja. Jadi contohnya kita bahagi 2. Jadi bagi 2 dapat 9, ni dapat 27. Jadi sekarang 9 dan 27 tak boleh bagi 2 lah. Kita boleh bahagi 3. Dia dapat 3, yang dapat 9. Dan 3 dengan 9 masih boleh bahagi dengan 3. Ni dapat 1, ni dapat 3. Jadi 1 dengan 3 dah tak ada nombor yang kedua-duanya boleh bahagi. Jadi kita berhenti di sini. Jadi untuk cari faktor sepunya terbesar, faktor sepunya terbesar adalah kita darabkan nombor-nombor ni. Itu 2 darab 3 darab 3 iaitu 18. Okey. Dan untuk soalan C, kita gunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okey, pemfaktoran perdana maksudnya kita buat 36 tu macam ni juga, tapi dibahagi sendiri saja. Okey. Jadi 36 ialah 2. Bila kamu bahagi 36 tu, okey, 36 bahagi 2 lah. 36, bila bahagi 2 dapat 18, bagi 2 lagi akan dapat 9, bila bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 1. Jadi kita akan tulis sebagai 2 darab 2 darab 3, darab 2 darab 3 darab 3. Dan 96, okey, 96 pula. Jadi 96 kita bahagi 2 dapat apa? 48. Boleh bahagi 2 lagi dapat 24. Boleh bahagi 2 lagi dapat 12. Boleh bahagi 2 lagi dapat 6. Bagi 2 lagi dapat 3. Dan bagi 3 dapat 1. Jadi dia akan jadi 2 darab 2 darab 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2. 2 darab 2 dan darab 3. Okey, jadi bagaimana kita nak menilainya? Jadi kita kena tengok yang sama. Okey. Jadi bila kita ambil
satu yang 2 di atas, 1, 2 di bawah. Okey, 1, 2 di atas dan 2 di bawah. Dan kemudian atas tak ada 2 dah tapi ada 3. 3 sini dan 3 di sini. Dalam kes ni dah habis. Okey. Jadi kita kata faktor sepunya terbesar. Kita darabkan nombor-nombor yang kita bulatkan tadi tu. Tapi bukan bukan 2 kali lah. Tapi ambil tu je. Itu 2 darab 2 darab 3. Iaitu 12. Bermaksud kedua-dua nombor ni boleh bahagi 12. Dan itulah nombor, 12 ni adalah nombor yang di mana kedua-duanya boleh bahagi. Yang terbesar boleh bahagi. Okey. Seterusnya 30 dan 72. Okey, jadi nak teknik apa yang ni? Kita ulang baliklah dengan cara balik kepada menyenarai semua faktor sepunya. Jadi untuk 30 ialah 1 darab 30, 2 darab 15, 3 darab 10, 4 tak boleh tapi 5 boleh. 5 darab 6. Jadi faktor untuk bagi 30 ialah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Dan kita tengok adakah ada nombor-nombor ni yang 72 boleh bahagi. Jadi kita dapatkan senarai untuk faktor-faktor sepunya. Jadi 72 boleh bagi 1, boleh bagi 2. Adakah 72 boleh bagi 3? Ya, boleh bagi 3. Adakah boleh bagi 5? Tak boleh. Adakah boleh bagi 6? Ya. 10 tak boleh, 15 tak boleh, 30 pun tak boleh. Jadi kalau kita tengok sini, yang terbesarnya adalah 6. Jadi faktor sepunya terbesar FSTB ialah 6. Dan kemudian kalau untuk 36, 90 dan 108, cikgu nak buat kaedah pembahagian berulang. Jadi yang ini cikgu tukarkan terus. Cikgu akan bahagikan berulang dekat sini. Ini soalan E. Jadi 36 boleh bagi apa? Kita boleh fikirkan nombor yang terbesar yang kita boleh fikirkan. Jadi kalau bolehlah. Okay, jadi kalau kita cuba dulu, boleh bahagi dengan 6 kalau boleh. Jadi 36 boleh bagi 6, tapi 90 cikgu tak pasti boleh bagi 6 ke tidak. Jadi cikgu akan tekan kalkulator, 90 bahagi 6. Dapat 15, 108 boleh bagi 6 tak? Ya, boleh bagi 6. Jadi kalau betul sini. Jadi di sini tak semestinya nombor itu nombor apa-apa. Jadi apa-apa nombor yang kamu boleh bahagikan. Tapi semua kena boleh bagi. Ini 6. Yang ini 90 bagi 6 itu berapa? Sini dapat 18. Ini dapat 15 tadi. Okey, jadi 6, 15 dan 18 boleh bagi dengan apa lagi? Boleh bagi 3. So dapat 2, 5 dan 6. Jadi di sini kita tahu bahawa 2, 5 dan 6 tak ada lagi nombor yang dia boleh bagi ke semuanya. Jadi faktor sepunya terbesar adalah 6 darab 3 iaitu 18. Seterusnya kita bahagikan 42 ni dan 54 dengan 84 dengan 2. Cikgu beritahu kita dapat bagi 21, ni 27 dan ni 42. Tak boleh bagi 2 tapi semua nombor ni boleh bagi 3. Dapat 7, dapat 9 dan 42 bahagi 3. Jadi 42 bahagi 3 ialah 14. Jadi dalam kes ni dah tak ada dah. Jadi faktor FSTB ialah 2 darab 3 iaitu 6.
Okey, jadi semua nombor ni boleh bahagi 6. Jadi itu nombor yang terbesar yang semuanya boleh bahagi. Jadi soalan G pun kita buat teknik yang sama. Kita terus bahagi di sini. Nak bagi berapa? Kita bahagi je berapa-apa yang kita boleh teka. Cikgu rasa boleh bahagi 4. 140 boleh bagi 4. Okey. 256 boleh bagi 4 tak? Okey. Dan 348 boleh bagi 4 tak? Okey, dapat. Sini 87. Ni lain-lain cikgu tukar semulalah. 140 bahagi 4 dapat 35. Dan kemudian 256 bahagi 4 dapat 64. Ada lagi? Adakah nombor ni boleh bagi dengan apa-apa nombor lain? Jadi kita teka 2 tak boleh sebab ada nombor ganjil di sini. 3 tak boleh sebab 64. Kalau 60 dah ada sifir itu. Dan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi nampaknya satu nombor saja. Jadi faktor sepunya terbesar adalah 4. Okey, dan soalan terakhir untuk pasangan nombor 27, 45 dan 60. Jadi kita cuba menggunakan apa teknik ini namakan, iaitu kaedah pembahagian berulang. Jadi kita cuba bahagi, nampaknya nombor ni semua boleh bahagi 3 dapat 9. 45 bahagi 3 dapat 15. Yang ni dah bahagi 15 dapat bagi 3 dapat 20. Jadi 9, 15 dan 20 ni boleh bagi apa lagi? 2 tak boleh, 3 pun tak boleh, tak ada sifir 3 dan 20 tak ada dalam sifir 3. 4 pun tak boleh. Okey, dan nampaknya 3 sahaja jawapannya. Jadi faktor sepunya terbesar adalah 3. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi untuk video sekarang datang. Assalamualaikum.